Maka kita nak doa berjemaah pun boleh, nak doa sendiri-sendiri pun boleh. Semuanya betul. Yang tak betul membidaahkan orang berdoa, tak membidaahkan orang berzikir, itu tak betul. Subhanallah, subhanallah sendiri. Kalau nak bangun, kalau ada doa boleh doa, tapi tidak ada yang beramai-ramai dan menguatkan suara sehingga mengganggu orang lain untuk solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik sekali dan insyaAllah banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan, yaitu tentang pendapat yang berbeda antara dua tokoh, yaitu Ustadz Azhar Idrus dan Dr. Maza mengenai hukum zikir selepas sholat. Apakah zikir secara berjamaah selepas sholat itu adalah bid'ah atau sesat atau sunnah? Biar tidak penasaran, mari kita simak videonya dari sekarang. Saya menetap di Perlis. Lepas solat di masjid, masing-masing berdoa sendiri dan tidak bersalam. Berdoa lepas semayang, adakah wajib? Tidak, hukumnya sunat. Bila sunat berdoa lepas semayang, adakah sunat doa berjemaah? Jawabnya harus. Maka kita nak doa berjemaah pun boleh, nak doa sendiri-sendiri pun boleh. Semuanya betul. Yang tak betul membidaahkan orang berdoa, tak membidaahkan orang berzikir, itu tak betul. Betul. Kemudian pula tidak berjabat salam. Tak berjabat salam, tak dapatkan ampunan dosa, rugilah kita. Faham? Kita dah duduk Nabi kata dah jumpa dekat, berjabat salam. Jabat salam ini hukumnya harus, bukan bid'ah. Jabat salam hukumnya harus. Kalau nak tahu bid'ah itu orang yang suka membid'ahkan orang, mereka itulah ahli bid'ah. Faham? Dia bid'ah yang dilarang tu, judi tu. Puak tu malam-malam dalam TV tali basing tu, ngok-nging tu, joget. Oh tu bid'ah yang keji, yang disuruh kita tentang habis-habisan. Faham tak lagi? Negara tidak menggunakan hukum Allah sebagai dustur undang-undang. Itu bid'ah yang keji. Faham? Bukan salang lepas semayang. Itu kan Nabi suruh. Intinya jawaban dari Ustadz Azhar Idrus, beliau mengatakan bahwasanya zikir selepas sholat itu sunnah. Yang tidak boleh itu adalah orang yang mengatakan itu bid'ah. Itu yang tidak boleh. Berzikir secara individu boleh. Berzikir secara berjamaah sunnah. Yang tidak boleh adalah orang yang mengatakan bahwasanya zikir berjamaah itu bid'ah. Bahwasanya kata beliau, siapa yang sebenar-benarnya bid'ah? Dialah orang-orang yang selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Jadi seperti itu. Jadi kita simak bagaimana tanggapan dari Dr. Maza. Apakah sama tanggapannya atau pandangannya dengan Ustadz Azhar Idrus? Mari kita mulai videonya dari sekarang, gengs. Amalannya ialah selepas solat, di Perlis kalau kita pergi tengok di semua masjid, dia akan ada wirid ataupun azkar, bacaan doa ataupun bacaan wirid selepas solat. Dia letakkan di semua masjid. Bahkan kita edarkan lagi risalah kecil untuk semua orang dah, supaya dia tahu apa yang dia nak baca dan apa yang dia tak mau baca. Nabi SAW mengajar selepas daripada memberi salam, ada bacaan-bacaan yang tidak wajib tapi boleh dibaca. Disunatkan untuk kita baca. Kita kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kita baca? Astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar. Nabi baca juga Allahumma antas salam wa minkas salam. Nabi baca bacaan yang subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan-bacaan ini dibaca oleh seorang. Kemudian baginda juga baca ayatul kursi bagi setiap kali lepas salat. Jadi seseorang ada pilihan untuk baca ataupun tidak baca, tapi dia digalakkan untuk baca. Dan seseorang mungkin bacaan Nabi itu banyak, dia tak pilih semua, dia pilih sebahagian yang dia sempat. Juga boleh. Umpamanya selepas solat, Nabi baca subhanallah berapa kali? 33, Alhamdulillah, Allah Akbar 33. Ada riwayat Nabi membaca 10-10.
Dan setiap orang boleh memilih apa yang mudah untuk dia. Okey. Cumanya kita di Perlis tidak amalkan bacaan beramai-ramai. Alasannya? Seperti yang diamalkan di banyak tempat di tanah Melayu ini. Kita sama yang diamalkan. Kalau pergi ke negeri Arab, akan tengok sama macam yang Perlis buat. Kalau pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabi, ke Saudi, ke Qatar, ke negara-negara, ke Jordan, beginilah amalan sama yang dibuat oleh di Perlis. Okay. Maka imam yang kita lantik, kita mahu dia remain dalam versi yang asal bahawa tidak menguatkan suara. Ada tak menguatkan suara di dalam hadis-hadis Nabi menunjukkan menguatkan suara? Ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Dia kata kana raf'us saut ba'da sirafin nas ba'da al-maktubati fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Adapun mengangkat suara selepas daripada solat berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Al-Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i dan kitabnya Al-Um, dia membahaskan hal ini. Dia kata yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahawasanya dia mendengar mengangkat suara Nabi dengan takbir itu berlaku seketika ketika Nabi SAW nak mengajar orang bagaimana bacaan selepas sembahyang. Imam Syafi'i buat contoh, kata Imam Syafi'i seperti orang yang solat, seperti baginda Nabi solat di atas mimbar. Ada riwayat Nabi solat atas mimbar. 3 tangga tu Nabi solat atas mimbar. Bukan kerana dalam hayat Nabi solat atas mimbar, kata Imam Syafi'i. Tapi kerana Nabi nak tunjuk pada orang belakang macam mana pergerakan solat supaya mereka nampak tinggi. Selepas daripada itu, baginda tak solat lagi atas mimbar. Demikian imam boleh pada satu ketika ajar bagaimana nak baca lepas solat, tetapi dalam keseluruhan bacaan selepas solat hendaklah secara tidak diangkat suara. Okey, intinya beliau mengatakan bahwasanya di zaman Nabi tidak pernah melakukan zikir secara berjamaah atau zikir secara menggunakan suara yang keras. Nabi pernah mengangkat suaranya atau berzikir secara tegas, secara keras, itu tujuannya untuk mengajarkan kepada para sahabat. Selepas mengajarkannya, Nabi tidak mengulanginya lagi atau Nabi tidak melaksanakannya setiap hari, yaitu zikir secara berjamaah atau secara keras. Dan beliau juga, Dr. Maza, mengatakan bahwasanya di Perlis Malaysia sama halnya seperti di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Jordan, bahwasanya negara-negara Arab, di negeri-negeri Arab sama halnya seperti apa yang dilakukan di Perlis, yaitu berzikir selepas solat dengan cara individu atau tidak mengeluarkan suara atau tidak berzikir secara berjamaah, guys. Itulah kaul yang dipilih, yang dipegang, seperti mana yang dipegang oleh majoriti para ulama di dalam dunia ini, di negeri Perlis ini. Maka tuan-tuan baca subhanallah, subhanallah sendiri. Kalau nak bangun, kalau ada doa, boleh doa. Tapi tidak ada yang beramai-ramai dan menguatkan suara sehingga mengganggu orang lain untuk solat atau mengganggu orang lain dengan bacaan mereka. Solat. Yang mungkin dia baca tak sama dengan apa yang kita baca. Kerana bacaan lepas solat itu sendiri pun banyak berbagai-bagai. Maka kalau imam di negeri Perlis, setelah dia memberi salam, dia memperlahankan bacaan zikirnya. Dan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, dia menceritakan kadang-kala Nabi itu bangun terus selepas salat, kadang-kadang duduk seketika. Sehingga kata Az-Zuhri, aku menyangka bahawasanya Nabi duduk seketika untuk memberi laluan kepada wanita keluar terlebih dahulu. Maksudnya ada wanita keluar lebih dahulu. Imam Syafi'i kata jika sekiranya imam duduk dan makmum nak bangun, dia boleh bangun. Jika makmum bangun selepas daripada imam, lebih dia suka. Dan ini semua menunjukkan flexibility di dalam hal ini. Sebahagian orang tak mau jadi imam. Sebab apa? Pasal tak erti nak doa ramai-ramai lepas sembahyang. Sepatutnya tak berlaku. Sembahyang dia dah tahu. Doa selepas solat ataupun wirid lepas solat, dia boleh baca sendiri. Lepas orang, doa ini yang terbaik semasa solat ataupun selepas solat. Semasa solat. Itu ramai orang dia terlepas. Kerana dia anggap nak doa selepas solat,
dia terlepas doa yang mustajab semasa solat. Nabi kata aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Serapat hamba dengan Tuhannya, paling dekat hamba dan Tuhannya ketika dia sujud. Fa aksiru du'a. Hadis riwayat Imam Ali, Sayyidina Ali di dalam Sahih Muslim. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhan ketika dia sujud, banyakkan doa selepas masa sujud. Ada orang masa sujud tak doa. Kemudian satu lagi tempat yang mustajab doa ialah sebelum memberi salam. Selepas kita membaca, saudara-saudari menyebut tahiyat kan? Tasyahud. Selepas tu membaca at-tahiyatulillah tu, sampai habis ada doa. Nabi baca doa. Nabi minta jauh daripada 4 perkara. Daripada nar, daripada azab kubur, fitnah dunia dan fitnah dajjal. Dunia dan hidup dan mati dan fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika minan nar wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian dia boleh berdoa. Di dalam hadis Nabi dia sebut, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a'i ma syaa." Dalam sebagian riwayat yang lain, "Tsumma yatakhayyaru minal kalami ma syaa." Kemudian dia boleh doa dengan apa yang dia mau. Kemudian dia boleh pilih apa-apa saja kalam, yakni apa-apa permintaan yang dia mau. Kemudian baru dia memberi salam. Okey. Semasa ibadat berjalan, doa sangat mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam isu zikir dan doa selepas solat berjemaah, sebenarnya kita boleh lihat bahawa terdapat persamaan dan juga sedikit perbezaan dalam cara penerangan antara Ustadz Azhar Idrus dan Dr. Maza. Namun, jika diteliti dengan adil, kedua-duanya tetap mengajak umat Islam kembali kepada sunnah serta mengelakkan sikap mudah menghukum orang lain. Menurut Ustadz Azhar Idrus, berdoa selepas solat adalah amalan yang hukumnya sunat. Sama ada seseorang berdoa secara bersendirian ataupun secara berjamaah, kedua-duanya dibolehkan. Yang menjadi masalah bukanlah cara berdoa itu, tetapi apabila ada pihak yang terus menghukum amalan orang lain sebagai bid'ah tanpa melihat perincian pandangan para ulama. Beliau menegaskan bahawa perkara yang diharuskan oleh para fuqaha tidak sepatutnya dijadikan sebab untuk memecah belahkan masyarakat. Sementara itu, Dr. Maza pula menjelaskan bahawa zikir selepas solat memang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengajar pelbagai bacaan seperti istighfar, Allahumma antas salam, tasbih, tahmid, takbir, ayat kursi dan lain-lain. Namun beliau berpandangan bahawa amalan tersebut lebih utama dilakukan secara individu tanpa dikuatkan suara secara berjemaah sebagai rutin tetap. Menurut beliau, inilah amalan yang diamalkan di Perlis serta banyak negara Arab. Dan beliau turut membawa penjelasan daripada Imam Asy-Syafi'i bahawa menguatkan suara pernah dilakukan Nabi SAW untuk tujuan mengajar para sahabat, bukan sebagai amalan berterusan. Dr. Maza juga mengingatkan bahawa ramai orang terlalu menunggu doa selepas solat sehingga terlupa tempat-tempat yang lebih mustajab untuk berdoa, yaitu ketika sujud dan sebelum memberi salam. Ini adalah peringatan yang sangat baik supaya kita memanfaatkan waktu-waktu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika diperhatikan, sebenarnya kedua-dua tokoh ini sama-sama menggalakkan zikir selepas solat. Perbezaannya lebih kepada kaedah pelaksanaan. Ustadz Azhar Idrus melihat doa berjamaah selepas solat sebagai harus dan dibenarkan, manakala Dr. Maza memilih amalan berzikir secara individu sebagai yang lebih hampir kepada kebiasaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbezaan seperti ini
telah lama dibincangkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ia termasuk dalam ruang ijtihad yang mempunyai dalil dan hujah masing-masing. Oleh itu, umat Islam tidak sepatutnya cepat melabel orang lain sebagai sesat, bid'ah, atau menyesatkan hanya kerana memilih salah satu pandangan yang diiktiraf oleh para ulama. Apa yang lebih penting ialah kita menjaga adab ketika berbeza pendapat. Jika di masjid diamalkan doa berjamaah, hormatilah amalan tersebut. Jika di masjid lain diamalkan zikir secara individu, hormatilah juga. Jangan jadikan perkara khilafiyah sebagai puncak perpecahan, sedangkan tujuan kita semua adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, zikir selepas solat adalah sunnah yang sangat digalakkan. Berdoa selepas solat juga dibolehkan. Perbezaan hanyalah pada cara pelaksanaannya, dan kedua-dua pandangan mempunyai sandaran ilmiah yang dibincangkan oleh para ulama. Maka marilah kita mengutamakan ilmu, berlapang dada dalam perkara khilafiyah, dan senantiasa menjaga ukhuwah sesama muslim. Jika Anda mendapat manfaat daripada perkongsian ini, jangan lupa like, komen pandangan Anda dengan penuh adab, subscribe untuk lebih banyak kupasan ilmiah, dan kongsikan video ini supaya lebih ramai memahami bahwa perbezaan fikih tidak seharusnya memecah belahkan umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kefahaman agama yang benar dan menyatukan hati-hati kita di atas jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.